Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Okey, sahabat, saya akan berbagi tips cara membuat siakap 3 rasa. Okey, yang pertama sekali kita ada bawang holen dekat sini. Ini bawang holen. Kita potong dulu. Bawang holen satu je cukup untuk satu ekor siakap 3 rasa. Okey, saya akan berbagi cara dia. Okey, pertama potong bawang holen dulu. Potong. Okey, tengok ikan siakap dia dah siap. Okey, kita buat bahan-bahan dia dulu. Bawang holen potong dulu. Right, bawang holen potong. Okey, okey, segini cukup lah untuk satu ekor. Satu ekor siakap 3 rasa. Okey, yang kedua kita ada tomato. Tomato ni tak payah banyak sangat. Okey, kita potong. Sama juga, potong dadu juga. Atau potong kecil-kecil pun boleh. Right, baik, kita letakkan dalam sini sekali. Okey, ada bawang merah. Okey, kita potong juga. Kita bagi sikit. Okey, bawang merah. Bawang merah ni tak payah banyak sangat. Masukkan sekali. Masukkan sekali. Okey. Lepas tu kita ada bawang putih yang dah siap ketuk. Right. Buka api. Kuali bersih, masukkan minyak. Okey, tengok minyak segini saja. Jangan banyak-banyak. Right. Minyak segitu saja. Panaskan dia dulu, jangan panas sangat. Tengok. Yang pertama sekali, masukkan bawang putih. Bawang putih dulu masukkan. Tengok bawang putih. Segini saja cukup. Tengok nanti sahabat-sahabat di rumah agak-agak lah. Segini okey. Goreng bawang putih dulu. Okey, jangan sampai hangus. Buka api sikit. Okey. Baru bawang holen, tomato dan bawang merah masukkan sekali. Okey. Masukkan sekali. Tumis sikit. Tumis sikit. Tumis sikit. Okey. Ini ada cili kesar atau cili pok. Letak dalam 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Masukkan. Goyang sikit. Tumis sikit, tumis. Tumis dulu dia. Tengok api jangan kuat sangat. Jangan sampai hangus. Okey. Pastikan bawang tu dia masak. Jangan mentah pula ya. Okey. Masukkan air. Masukkan air. Satu suku. Okey. Air 1/4. Kalau kita cakap 1/4 dah. Okey. Ada cili ni sini. Ulanglah kalau nak pedas bagi banyak, bagi lebih sikit. Ketuk. Cincang. Masukkan. Okey. Tumis dia sikit. Tumis dia sikit. Okey, tutup api. Kita ada bahan lagi. Ni ada daun ketumbar.
Okey. Selalu saya guna akar dia saja. Akar dia saja kita guna. Okey. Kencang. Ini sahabat-sahabat bukan kita makan, ini langsung untuk customer Untuk customer langsung. Jadi ini bukan untuk kita makan, bukan untuk bos makan, ini untuk customer terus. Okey. Yang goyang sikit. Baik. Ada dia cili merah. Cili merah kita bagilah untuk apa dia. Kita bagi cili merah sikit dalam 3 potong situ. Okey, masukkan. Baik. Okey, tutup api. Tengok gula. Masuk gula 1 2 3 4 4,5. Ajinomoto 1 1,5. Sos tiram 1 2 3. Sos cili 1 2 3. Okey, goyang. Goyang, goyang. Okey, kejap sotong. Saya selalu guna kejap sotong. Kejap sotong ni masukkan 3 atau 2,5. 2,5 sotong. Okey. Kan kejap sotong. Okey, tahap berikut ada air limau. Air limau tu masuk 1 je. 1 masukkan air limau sikit. Okey, beres. Masukkan sekali. Masukkan. Okey. Masukkan. Lepas tu kita ada nanas. Ada nanas. Nanas Okey. Buang nanas ni. Potong dadu. Okey, ni tak pakai. Potong dadu. Okey, masukkan. Masukkan. Bagi dia masak sikit. Alright. Okey. Dan last sekali kita bagi sos Thai. Tengok sos Thai tu. Ini closing dia lah. Ini tahapan terakhir dia bagi sos Thai. Okey, sahabat. Dan ini boleh diangkat. Okey, mari kita angkat. Kita letakkan di dalam ikan. Letakkan dalam ikan. Atas ikan kita letakkan atas ikan. Okey.
kan. Lepas tu kita buat dia lah, hiasan dia lah. Daun ketumbar tadi kita letak atas ni, dia nampak menarik sikit. Right. Okay, sahabat, itu saja yang boleh saya bagikan untuk hari ni. Okay, syakap 3 rasa kita dah ready untuk dimakan oleh customer. Okay, baik, silakan diangkat abang. Okay, sahabat-sahabat, itu saja yang boleh saya berbagi untuk hari ni. Adapun nanti saya lambat buat video, minta maaf sebab saya masak seorang je kat kedai ni. Saya seorang je masak, sebab itu tutup. Biasa 2, tapi biasalah tukang masak ni kan, kadang dia tak selesa ke, dia tak betah ke, dia macam nak cari kerja lain lah. Macam tu, biasalah alasan dia. Jadi saya tetap di sini sekarang. Jadi saya seorang je lah yang masak di sini. Jadi tak maaf lah kalau saya lambat sikit buat video. Memang saya tak sempat lah, tapi insyaAllah saya akan sempatkan dan ambil masa untuk berbagi dengan sahabat semua. Okey, baik, ada silap kata saya atau cara saya tak berkenan di hati sahabat-sahabat semua, saya minta maaf. Saya ni hanyalah seorang tukang masak dan manusia yang biasa, tidak akan luput daripada kesalahan dan kesilapan kata. Okey, sahabat-sahabat, sampai berjumpa lagi. Next komen di bawah kita buat apa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.